Setiap app yang anda guna sebenarnya ada 3 peraturan mudah di sebaliknya. Jom kita bongkar. Pernah tak terfikir macam mana app atau game boleh buat keputusan? Sebenarnya, rahsianya simple je. Komputer ni, kalau dibiarkan, ia cuma ikut arahan satu-satu, macam robot, tak pandai fikir. Di sinilah struktur kawalan main peranan. Ia macam bagi otak pada software tu untuk berfikir. Okey, ada 3 jenis utama, urutan, pilihan dan ulangan. Jom kita mulakan dengan pilihan dulu. Pilihan ni, ia bagi software kuasa untuk buat keputusan ikut syarat-syarat yang kita tetapkan. Contoh paling senang, kalau dah gelap, angkat baju. Macam itulah logik asas pilihan. Dalam programming, kita guna struktur jika tidak. Kalau syarat betul, buat A. Kalau tak, buat B. Programmer suka guna carta alik. Nampak je bentuk diamond tu, maksudnya ada keputusan perlu dibuat. Logik ni ada di mana-mana. Dekat ATM, dalam game, masa app cek password anda tu. Okey, seterusnya kita ada ulangan atau orang panggil loop untuk kerja yang kena buat banyak kali. Senang cerita, bayangkan rutin harian anda ke sekolah. Benda sama ulang setiap hari kan? Ini namanya gelung selagi. Ia akan terus pusing dan ulang selagi syarat dia tu betul. Kalau dalam carta alih, nampak je anak panah yang pusing balik, itulah loop. Ada satu lagi, do while. Beza dia buat kerja dulu sekali, lepas tu baru dia cek syarat. Dan kalau kita dah tahu nak ulang berapa kali, kita guna je gelung for. Paling senang. Jadi, gabungan 3 struktur asas inilah yang jadi tulang belakang untuk semua software yang kompleks. Inilah rahsia di sebalik aircon, microwave, game, semua benda yang anda guna hari-hari. Struktur inilah yang tukarkan arahan mesin yang lurus kepada aplikasi yang nampak pandai. Sekarang, anda dah tahu blok binaan asas ni, agak-agak logik apa pula yang anda nak cipta?